Okey, hari ni saya nak tunjuk korang lah cara tukar bateri X70 lah. First, korang kena tukar bateri. Kena ada bateri lah. Bateri ni saya dah lama beli lah, tapi saya tak tukar lagi. Hari ni saya nak tukar bateri dia. Tak tahu dah boleh pakai ke tak. So, ambil bateri tu, kita kena ambil spana. Spana. Lepas tu kita kena buka bonet. Kita kena buka bonet. Lepas tu korang kena buka bateri ni. Kereta keadaan hidup kereta keadaan hidup. Lepas tu korang kena ada alat untuk cek bateri ni, berapa dia punya persen bateri. Saya dah cek tadi, bateri tinggal 10% je. So bateri tukar, bateri tinggal 10%, bateri tukar. So kita kena buka ni lah. Ni saya ada alat dia. Saya cari jap. Okey, ni alat dia. Kena congkel ni lah. Congkel ni. Dia senang je nak buka dia. Kalau ada alat yang betul, senang je buka. Ni korang letaklah sini. Korang letaklah dekat sini. Kat situ dulu lah. Sekejap saya buka. Saya kena buka habis ni. Kena buka habis. Kadang-kadang tu patah. So kalau patah tu kena ganti baru lah. Tu kalau buka tu. Macam tu. Yang ni tak patah, yang ni elok. Kalau patah tu kena buka baru lah. Kena ganti baru. Tu. Ni elok. Ni klip je. Tak ada masalah pun. Kalau kurang satu pun tak ada masalah. Cuma tak nampak cantik lah. Okay. Klip je. Okay, saya buka klip ni sekejap. Okay, lepas korang buka klip ni, korang boleh tarik yang ni. Tarik ni, dia boleh cabut ni. Dia cabut. Yang situ saya buka lah. Yang sini petal buka jugalah. Buka jugalah kat sini. Okay, saya sambung buka sekejap. Okay, dah buka tu. Letak spana, korang cabut ni. Boleh cabut ni. Dia cabut pakai tangan je, dia klip je. Dia cover je. Tu. Dia cabut. Saya biar enjin hidup Tadi pun nak start pun dia 2 kali start. So bateri yang ada kong teruk ni. Ada kong teruk. Kalau kong teruk tu tak boleh start langsung. So dah buka di atas tu. So dia pakai 2 nut 2 nut size 10. Kau nampak tak? 2 nut size 10 tu baru boleh buka bateri. So bateri ni nak buka ni. Sekejap saya kaji. Okay, dah buka cover ni. Cover ni tarik hati-hati lah, dia mudah patah lah. Kalau pakai klip ni memang mudah patah. Okay, dia 1, 2, 3. Korang tarik je. Okay, enjin macam ni lah. Bateri dalam keadaan hidup. Korang buka positif dulu, baru buka positif pula. Buka negatif dulu, terminal hitam dulu, baru buka positif. Tahu? Lepas tu masuk positif dulu, baru masuk negatif. So ni kita kena ambil spana lah, spana 10. Ni pun spana 10. So kita kena buka lah. Ni kita buka ni dulu, letak tepi. Ni kita kena buka tu. Sebelum tu kita buka bateri ni dulu, tapak bateri ni. Tapak bateri ni saya 10. Okey, korang buka saya 10. Korang buka lah. Okey. Tepi. Korang buka lah 10 dah. Dah buka. Dah buka tepi. Korang boleh angkat.
angkat lah. Saya 10, terus 10. Terus 10. Betul dulu. Tak dulu. Tu tapak ni kau boleh angkat dah. Tapak ni dia tahan bateri macam tu je. So kita kena buka skru ni lah pula. Okay, dia macam tu. Lepas tu korang buka ni pula. Okay, dia akan kembali macam tu. Dan korang angkatlah bateri ni. Okay, dah keluar. Kereta masih dalam hidup sebab alternator elok. So kereta tak akan mati lah. Okay, saya pasang tapak tu. Saya pasang terminal ni dulu. Dah siap pasang. Tadi saya pasang merah dulu, lepas tu baru hitam. Lepas tu dah skru bracket bateri pun saya dah pasang. Dah tak bergerak bateri. So ni dah siap pasang, tutup ni. Okay, tutup ni. And then korang boleh pasang balik cover ni. Pasang balik cover ni. Okay, pasang balik cover ni. And then pasang balik cover ni. Dah siap. Okay, saya pasang cover ni kejap Dah siap pasang cover ni. Itu dah okay. Sini saya dah ketuk. Okay, dah siap pasang cover ni. Korang pasang cover ni kejap. Cover atas ni pula. Cover je ni. Ada orang tak pakai. Ada orang pakai lah kan. Dia bagi kita pakai lah. Okay. Okay. Dah siap. Okay, maksudnya cover ni kena duduk bawah getah getah atas. Okay, getah atas. Okay, settle. Okay, begitulah cara pasang bateri. Nanti kawan letak je kabel ni tanya balik. Semua klip saya dah pasang. Semua klip dah pasang. And then last sekali tutup bateri ni. Tutup bateri ni. Okay, dah siap. Okay, boleh tutup bonet kan. Okay, tengok saya tutup lagi. Ada skru tak ada. Skru tak ada. Okay, semua pasang. Tutup bonet ni. Okay, itu saja video saya untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share. Video ni kawan, last sekali guys. Tolong subscribe guys. Bye.